Salam sejahtera, ini berita terkini berkait dengan masalah jantung Najib. Sejak beberapa hari, ramai orang yang mendoakan, ramai juga orang yang menitipkan rasa kasihan simpati terhadap Najib. Kerana Najib sudahlah dipenjara di penjara Kajang, sudahlah dipenjara, didenda pula beratus-ratus juta, hampir 1 bilion. Rosma Mansur juga menerima balasan dengan hukuman penjara dan juga denda hampir 1 bilion. Najib kini diuji pula sekali lagi. Najib bukan sekadar dipenjarakan, tapi dalam keadaan dipenjarakan, Najib pula mengalami masalah jantung sehingga terpaksa menjalani prosedur buang plak berhampiran salur darah. Itu pengakuan Rosmah Mansur. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dijadual menjalani satu prosedur perubatan bagi membuang plak yang dikesan berhampiran saluran darah, kata isterinya Datuk Seri Rosmah Mansur. Rosmah berkata keluarga mereka amat menghargai keprihatinan serta doa yang dizahirkan oleh sahabat handai, rakan-rakan dan para penyokong Najib susulan keadaan kesehatannya. Dalam hantaran di Facebook pada Sabtu, beliau turut memohon orang ramai agar terus mendoakan supaya segala urusan serta prosedur perubatan yang bakal dijalani Najib dipermudahkan dan berjalan lancar. Saya amat menghargai keprihatinan yang ditunjukkan oleh sahabat handai, rakan-rakan serta penyokong beliau, kata Rosma. Dalam saat ini, saya memohon agar semua terus mendoakan semoga segala urusan dan prosedur yang bakal dijalani beliau dipermudahkan, berjalan dengan lancar dan beliau dikurniakan kesehatan serta kekuatan, katanya. Rosma pada masa sama merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini pengakuan Anwar Ibrahim menjelang pilihan raya Negeri Sembilan yang akan berlangsung tidak lama lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kata Anwar Ibrahim, jangan biar usaha sejak tahun 2018 terhenti. Perdana Menteri rayu rakyat beri mandat lebih kukuh kepada harapan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ramai orang sekarang ini marah dengan Pakatan Harapan, marah dengan Anwar Ibrahim. Tapi mereka lupa bahawa lebih banyak yang akan kamu marah kalau kerajaan perpaduan ini bubar, kalau kerajaan perpaduan ini diganti dengan kerajaan yang lain. Kalau Anda marah dengan Anwar Ibrahim sekarang, coba ingat dahulu apa yang Anda marah dulu dengan Kerajaan Perikatan Nasional, dengan Kerajaan Barisan Nasional dan sebagainya. Pada pendapat akulah kan, kerajaan yang paling kuat ialah kerajaan perpaduan, kerajaan yang ditunjangi oleh kerajaan campuran. Apabila ada kerajaan campuran, maka kerajaan tersebut akan lebih kuat semak dan imbangnya. Tapi apakan daya kalau ada yang mula mengatur langkah dengan pihak lain. Barisan Nasional kini bermain kayu tiga bersama dengan PAS pula. Aku lihat apa yang dibuat oleh Barisan Nasional UMNO sekarang ini lebih kepada survival politik mereka. Mana yang akan memberikan kemenangan, dia akan buat, dia akan lakukan perkara itu. Dia nampak Pakatan Harapan sekarang sudah mula goyah, dia nampak dia boleh tunggang, mengukuhkan kedudukan melalui PAS, dia guna PAS. Begitu juga PAS. PAS pelan-pelan akan menggunakan pengaruh, menyusup dalam pengaruh Pakatan Harapan, Perikatan Barisan Nasional dan UMNO. Lihat saja dalam Perikatan Nasional, mula-mula bersatu yang jadi kuat, bersatu yang abang long. Sekarang bersatu dah jadi tak ada apa-apa. Bercakap pun tiada guna lagi kan? Jadi, apakah Barisan Nasional akan melalui juga saat yang dialami oleh Parti Bersatu? Tepuk dada, tanya selera. Aku rasa itu bakal berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu sebabnya Anwar Ibrahim menyeru rakyat Negeri Sembilan supaya memberikan mandat lebih kukuh kepada Pakatan Harapan PH bagi memastikan kesinambungan pentadbiran negeri yang bersih, stabil dan berintegriti.
Perdana Menteri berkata, mandat itu penting bagi membolehkan pentadbiran di bawah pimpinan Datuk Seri Aminuddin Harun meneruskan pelbagai usaha pembangunan dan kebajikan yang digerakkan sejak 2018. Sekian dulu, jumpa lagi. Bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita teruskan ulasan yang panas berkait politik dan perkembangan semasa di Malaysia, izinkan dulu saya untuk berkongsikan kepada anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh dan tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, semua jenis penyakit boleh disembuhkan dengan peningkatan daya imun badan. Imun badan kita adalah seperti sekumpulan askar yang bertindak menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila askar-askar yang ada dalam tubuh badan kita itu menjadi kuat, menjadi seimbang dan bijaksana, semua jenis penyakit boleh dihapuskan dan boleh dihalau daripada terus membiak dan menduduki tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Cepat dapatkannya untuk kesejahteraan hidup anda. Mungkin ini adalah jawapan yang Tuhan hantar untuk membantu memulihkan kesihatan anda. Cepat dapatkannya, kau jangan tangguh-tangguh lagi. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada pemimpin, ada penyokong Pakatan Harapan sekarang ini mendesak Anwar Ibrahim memecat Zahid Hamidi dan kabinet daripada Barisan Nasional UMNO. Apa pendapat anda semua? Bersetujukah anda dengan desakan pendapat daripada penyokong Pakatan Harapan? Kerana kalau Barisan Nasional UMNO dipecat keluar daripada Kerajaan Perpaduan, ramai yang menjangkakan bahawa itu adalah perkara yang baik dan bermanfaat kepada Pakatan Harapan. Tiada lagi yang boleh menghalang Anwar Ibrahim daripada melaksanakan reformasi transformasi sepenuhnya. Kerana sekarang ini tidak boleh dinafikan bahawa ada beberapa kekangan yang menyebabkan Anwar Ibrahim tidak dapat melaksanakan transformasi sepenuhnya disebabkan ada Barisan Nasional yang perlu dijaga hatinya oleh Anwar Ibrahim. Oleh sebab itulah ramai yang mendesak, ramai yang menyokong, ramai yang memaksa Anwar Ibrahim pecat saja Zahid Hamidi dan menteri-menteri serta timbalan menteri daripada UMNO BN daripada kabinet. Apakah ini satu tindakan yang akan menguntungkan Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan? Kerana tidak dapat dinafikan, banyak yang mahu kerjasama Pakatan Harapan Barisan Nasional terhenti sekarang. Memandangkan sekarang ini Barisan Nasional sudah terpengaruh untuk bermain dua kolam seperti dibuat oleh PAS kepada mereka. Sekarang dilihat Barisan Nasional UMNO sedang bermain dua kolam dengan Pakatan Harapan, dengan Kerajaan Perpaduan dan dengan Mufakat Nasional 2.0 bersama dengan PAS. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sejauh mana anda bersetuju dengan desakan supaya Anwar Ibrahim pecat Zahid Hamidi bersama 8 orang menteri dan juga timbalan menteri daripada UMNO? Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah power bank Mozom PB149. Murah, hebat dan dapatkannya di Shopee sekarang.
Guys, ini ialah Shokz Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang.